Jin dari Jin selamanya. Betul. Why? Dua tiga cabut gigi. Sergeant Sing menang lagi. Marvelous. Memanglah. Kaki kau panjang. Langkah besar. Sebab tu kau asyik menang je. Jangan marah. Saya sudah menang. Apa hadiah mau bagi? Dah ada benda ni. Kita pernah tengok benda ni ke, Rupi? Kat bandar ada banyak. Apa nama dia, Mesin Kedekang. Kerja kakak? Sebab bila tin air jatuh kat sini, dia bunyi kedekang. Korang tengok Kedekang. Betul kan? Bila jatuh dia bunyi. Sebab tu dipanggil mesin kedekang. Pandai-pandai je kau bagi nama. Bukan Bukan. Nama mesin tu mesin layan diri. Ada duit, boleh beli. Sedapnya. Sejuk pula tu. Nak rasa sikit? Boleh? Bolehlah tak payung. Bolehlah. Boleh. Nah, Sedap. Air apa ni? Saya mau rasa juga. Aku tak habiskan. ganti balik. Aku mana ada duit? Apa? Abang Is, nak kita orang tolong? Boleh juga. Tolong abang susun barang-barang ni semua. Penuhkan tak? Boleh? Boleh. Tapi nak upah item seorang satu? Bisa aja. Mana diorang ni? Oi, yang tu tak payah. Ingat tolong susun je. Rupanya kena buat banyak lagi kerja lain. Itulah. Penat. Terima kasih. Ni upah korang. Pergi beli air sendiri. Sama-sama. Aku pula. Kenapa?
Dah apa rasa pun tak tahu. Jangan buang. Mahal tu. Tapi tak sedap. Alah, korang je tak biasa dengan rasa air tu. Air tu sedap. Kalau tidak, takkan abang jual kan? 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 Minum je lah. Betul juga. Tak sedap. Tak nak. Minum. Air apa ni? Air teh yang semua orang kata sedap. Tapi tak sedap pun. Tak ada rasa. Korang tak pandai merasa. Bak sini. Sedapnya air teh ni. Mesti dibuat dari daun teh premium. Daun? Air teh dibuat dari daun teh. Kita minum air daun, Upin. Apa yang nya air daun? Itulah Kak tak tahu. Dekat tadi ke hari tu. Ipin, apa ni? Apa? Bukan kau lah, Fizi. Entah. Tapi comel je bulat-bulat. Itu tai ulat bulu. Tai ulat bulu melekat kat daun Kak. Betul. Geli. Geli konon. Yang korang minum air buah tu macam mana pula? Itu air buah. Dibuat dengan buah-buahan. Bukan dengan daun. Itulah korang tak tahu. Dalam buah pun ada ulat. Ulat buah. Sudah dikisar jadi air, orang pun minum dengan ulat-ulat sekali. Sedap. Betul. Tapi taklah macam tu. Kau ni terus suka menyakat. Cuba cerita yang betul. Air teh dibuat dengan daun teh yang segar dan berkualiti. Air buah pula dari buah yang cantik. Tiada tanda ditebuk ulat. Semuanya dicuci dan diproses hingga jadi air minuman yang bersih, berkhasiat, suci lagi murni dan sedap. Faham? Oh, baru faham. Assalamualaikum. Upin, Ipin. Waalaikumsalam. Kenapa datang sini? Tunggu je kat tempat biasa. Nanti kita orang datanglah. Tak jadi nak main kat sana. Nak hujan. Ya Allah. Tengok. Kalau macam tu, main kat sini je lah. Betul. Lagi satu kali main. Tak nak. Ingat, ni怎么可能赢啊？你一定是玩错。我不管了，我一定要玩回去。你跟我一起玩啦。 Nah, minum ni. Tak bisa terus. Air teh je. Ish, tak malu. Apa salahnya? Aku tanya.
tanya je. Dengan cuaca sejuk macam ni, kan sedap minum teh o cicah biskut kering ni. Betul? Saya juga suka minum teh. Di negara saya, ada teh begini yang disukai semua orang. Teh apa? Teh botol. Saya selalu minum teh Cina. Saya suka. Tak sukalah. Teh Cina tak apa. Tak ada rasa. Ya, tapi mama saya kata bagus untuk kesihatan. Tak ada gula, Ma. Aku suka teh tarik. Teh campur susu. Sedap. Aku dengan Ipin pun suka teh tarik. Betul. Malaysia terkenal dengan teh tarik. Semua orang ada minuman kegemaran masing-masing. Tapi air yang paling bagus untuk badan kita dan kena sentiasa diminum ialah air Kosong. 10, 11, 12. Nyam. Nasi lemak. Akak, ni untuk siapa? Untuk korang. Air? Selalu air teh. Korang budak-budak. Sekali-sekala eloklah minum susu. Ia banyak kalsium. Bagus untuk tumbuh sarang gigi dan tulang. Juga sihat tubuh badan. Wah, sayang akak. Opa minum air apa tu? Air kopi. Nak? Nak. Tak sedap. Pahit. Kalau pahit, tambahlah gula. Pahit ke manis ke, diorang takkan faham nikmat minum kopi ni, Opa. Ini kopi pekat hitam. Dari biji kopi yang asli. Air kopi dibuat dengan biji? Iya, ada banyak jenis biji kopi yang menghasilkan kopi pelbagai rasa. Proses kopi ada caranya. Kulit dibuang, dijemur pula. Dikisar halus, serbuk jadinya. Baunya harum bila minum. Nikmatnya. Tak apalah. Susu lagi sedap. Tak pahit. Minumlah susu lembu. Lemak manis dan berkhasiat. Lepas makan, tolong hantar nasi lemak ni ke gerai mutu. Tarik. KO kurang manis satu. Kopi pekat satu. Okey, makan. Nasi lemak bungkus tak ada ke? Ayo, itu dua budak kicik belum. Sudah sampai. Ayo. Mana? Kenapa minum susu? Kita kanak-kanak membesar. Bagus minum susu. Sedap. Aku dah besar. Aku minum teh nak kuruskan badan. Teh pun sedap juga. Angka suka minum kopi. Kopi pun sedap, Ma. Lagi tak mengantuk. Boleh kelija sampai malam-malam. Dia begini. Ketiga-tiga air minuman ni ada khasiat dan sedapnya yang tersendiri. Tapi boleh jadi lagi sedap jika dicampur dengan susu. Macam ni. Tengok, dah jadi teh susu. Nah, cuba minum. Cepatlah rasa. Saya suka. Kalau kopi dicampur susu, dia jadi kopi susu. Nah, rasa. Sedap.
Sedap kan bila dah dicampur? Sedap? Hanya korang tak pernah cuba. Teh jadi teh susu. Bila ditarik, ia jadi teh tarik. Jadi, tak perlulah nak cari yang mana lagi sedap di antara kopi, teh dan susu. Ketiga-tiganya sedap kalau dinikmati bersama. Betul. Ramainya orang. Mesti ada apa-apa. Okey, terima kasih. Wah, ais kepal. Ya, Ros. Mau makan ais kepal? Boleh duduk sana. Hai. Kalau mau bungkus, tolong beratur. Bungkus satu. Mau apa, Prisa? Sirap ada, susu ada, coklat ada, asam boy ada, oren ada, semua ada. Akak kau belum balik lagi? Belum. Ya. Akak dah balik. Lambatnya balik. Mana pergi? Singgah warung mutu. Beli ais kepal. Ais kepal? Ramai orang beratur beli. Ais kepal tu... Ais kepal tu apa? Alah, ais batu disagak jadi ais hancur. Kemudian, ais hancur ni dikepal-kepalkan. Begini, sampai bulat. Lepas tu letak sirap. Sedap. Bagus mutu jual tu. Susah nak dapat sekarang. Masa dulu, ais kepal ni yang budak-budak suka makan. Manis, sejuk, memang segar rasa. Makan pula masa cuaca panas. Nak apa? Nak rasa ais kepal. Nah. Yeay, ais kepal. Mana ais kepalnya? Dah habis. Macam ni kan? Korang nak buat apa pula ni? Korang tahu ais kepal? Ais kepal. Tahu? Ada jual kat warung kemutu. 2-3 kuih kari pop, ais kepal sangat sedap. Bablas. Orang tahulah. Sedap sangat ke? 2-3 laba-laba. Ayam goreng Mael pun kalah. Mana boleh banding macam tu? Ayam goreng aku, makanan. Makan panas-panas. Ais kepal, air. Makan sejuk-sejuk. Sudah salah. Ipin, lepas sekolah kita pergi beli. Tak sabar je nak makan Opa ais pun dah kepal. bagi duit. Kita pergi sama-sama. Aku pun nak rasa juga. Aku pun nak. Terima kasih, Terpayung. Kau belanja?
Jangan lambat. Nanti habis. Apa bentar dapat? Ais kepal tu laku keras. Wang senter goyang upin ipin. Ayo, kecil. Jangan ini macam. Angkat terkejut. Nanti jatuh juga. Uncle, kita orang nak ais kepal. Ayo. Hari ni tu air batu tar sampai. Jadi, ada ais kepal ke tak ada? Hari ni tak ada. Uncle! Ais! Kepal! Satu! Hari ni ais kepal tak ada. Hello, pakcik. Ni Esther pingsan. Indah gigi selamanya. Betul. Tak dapat juga kita makan nasi kepal hari ni. Itulah. Boleh pula hujan lebat tak berhenti-henti. Wah, tak sangka adik-adik akak suka tengok hujan. Akak ni, kita orang tengah bersedih tau. Kenapa? Sebab dari semalam tak dapat makan nasi kepal. Kumpulan kita orang. Oh. Batu belah, batu bertanggup. Makanlah aku. Aku kepunan ais kepal. Akak. Tak payahlah sedih sangat. Ais kepal je pun. Yelah, akak dah makan. Makan sorang-sorang pula tu. Mana Haji? Yelah, akak salah. Mari akak buatkan korang ais kepal. Akak buatkan? Iya. Nak ke tak nak? Nak. Sedia? Apa yang berkumpul? Berkumpul ni buat apa? Akan nak buatkan kita orang ais kepal. Pandai ke kau buat? Senang je. Opah nak? Mestilah nak. Ais kepal sirap 1. Baik, Opah. Ada rasa lain-lain ke? Ada rasa susu, coklat, bandung, oren dan macam-macam lagi lah. Oh, kalau macam tu Ipin nak. Tak ada nak. Ada rasa sirap je. Alah. Akak, nak cuba? Akhir sekali, kita tuangkan sirap. Macam ni. Siap ais kepal sirap. Opa, ais kepal datang. Ya. Sedap ni.
lapis sepah. Agak. Pula. Nah, Akak bagi kita orang. Ramai orang. Satu lagi Okey, no problem. Harap sempatlah dapat sebelum habis. Cepat. Ais kepal. Wah, Saya mau 3. no problem. Saya nak 5, durian lebih tau. Okey, boleh. Cendol satu. Cendol. Apa dah cendol? Orang nak makan ais apa ni? Uncle, ada lagi. Ada banyak lagi. Semua orang jangan risau. Kita orang nak 2 ais kepal durian. Okey. Ayo, ini mesin tak boleh pusing. Sudah rosak. Ros baru beli tadi. Macam-macam boleh isi. Banyak poket opah. Senang. Iya, bagus ni. Warna lain ada, Ros. Ada. Tengok ni opah. Cantik kan? Wah. Ha, dah rasa ais kepal durian? Sedap ke? Tak tahu. Tak rasa pun. Lah, kenapa? Tiba-tiba mesin kisar dia rosak. Betul. Kesiannya. Tak apa. Warung mutu tetap ada. Lain kali boleh makan. Tak nak. Kita orang tak nak makan ais kepal dah. Betul. Jom, Ipin. Jom. Hai, merajuk pula. Ha, opah. Tengok ni. Yang ni cantik. Min, lepas ni kita main jom. Ayo, enaci. Jangan kata pecah. Nah, enak panue. Selamat dah sampai. Ipin. Sini mari. Ya, Uncle. Boleh tolong sama Uncle? Boleh. Bawa ini mesin pergi baiki sama itu Uncle lah, Tong. Oh. Tak boleh. Berat. Jangan risau. Sapi. Ayah, apaan sih? Nama pelan. Boleh pergi sama Sepi. Baik-baik, Sepi. Sepi. Hai, pujuklah dia dulu. Abang Is. Macam ni. Alah. Suka? Uncle, biar saya hantar. Terima kasih, Is. Ikut. Jom.
Sepi, go! Uncle, kita orang bawa mesin nak baiki. Ayah, lain kali ya. Pelan-pelan datang. Abang Uncle. Cuba Uncle tengokkan. Ini motor punya. Ais kepal satu. Allah. Apa? Mesin sudah baiki kah? Sudah. Tapi, tengok ni. Oh? Ini budak. Balik dulu, Uncle. Bye-bye. Tunggu dulu. Abang nak belanja ais kepal durian. Yeay, ais kepal durian. Terima kasih, Abang Is. Tunggu Uncle kasih cepat buat. Upah kita orang pun suka makan ais kepal. Satu petang tu... Langsung apa tak dapat makan ais kepal. Kesian. Uncle, tambah satu lagi ais kepal durian. Okey, siap. Nah, makan. Wah, sedap ni.